Okey, selamat berhati guys. Okey, jadi dalam video pada kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk kita nak login dan logout daripada kita punya akaun leadifypro.com. So, first of all tadi dalam video pertama kita dah belajar cara nak buka akaun daftar percuma. So, ini adalah paparan muka dashboard akaun anda yang percuma macam ni. Dia ada macam-macam macam ni, tapi sini kita ada sidebar dan kita ada promo calendar. So, kalau katalah anda nak pergi ke setiap satu menu yang ada, anda boleh klik lah sini, waktu solat, apa pembuka dan sebagainya. So, kita ada menu kat sini. Okay. So katalah anda nak keluar daripada akaun anda. So bila kita nak keluar, kita boleh tekan log out, log keluar ni. Tekan button log keluar ni. So kita akan keluar lah. Okay. So bila kita keluar, dia akan pergi sini. Okay. So let's say kalau katalah anda nak masuk semula ke anda punya akaun. So anda just type je kat dalam anda punya ni, contoh myleadifypro.com ada type dia dalam kita punya ni, dalam kita punya browser myleadifypro.com. Okay. So pergi ke sini. Sebagai contoh lah, katalah saya tak Google com. Okay. Katalah saya boleh dari Google. Okay. Alamak, keluar macam-macam Okay, okay. Okay, Google Okay, so kat sini saya tekan saya type my leadify myleadify pro.com So tekan dan dia akan directly keluar ke sistem inilah ke sini So jadi bila anda dapat paparan kat depan ni, anda boleh masukkanlah kita punya username tadi, Taufik apa ni? Taufik 88. Taufik. So, pastikan huruf besar anda kena ingat pastikan nombor pengguna ni jangan sampai lupa. Kalau terlupa, anda kena contact semula admin dan anda kena berikan nombor WhatsApp untuk admin retrieve balik nama pengguna anda yang terlupa tu lah. Tapi kalau kata anda lupa keterlaluan, anda boleh klik pada button di bawah ni, lupa keterlaluan. So anda boleh reset balik keterlaluan yang baru, tapi pastikan anda ingat anda punya nama pengguna. Okay. Okay, so kata sini ni adalah nama pengguna saya, Taufik 88, keterlaluan. Okay, so tekan log masuk. Okay, so anda berjaya masuk dalam anda punya sistem dashboard utama leadifypro.com. Okay, so itu saja untuk saya. Sekian terima kasih.